bagi peluang dekat Anwar Ibrahim, tu pengkhianat nama dia. Pengkhianat. Ingat saya cakap ni, pengkhianat. Orang yang berkhianat ni jangan sokong. Dan saya nak bagi tahu juga kepada geng-geng parti politik, terutama Perikatan Nasional lah ni, geng-geng Bersatu, geng-geng PAS lah. PAS saya tengok tak ada sangat geng-geng Bersatu ni. Payung besar ni bukan nak buat parti politik. Saya dah ulang banyak kali ni. So kalau korang tak faham juga, korang pun masuk kepala lubang jamban, kau flash. Dan jangan kaitkan tuduh Tun Mahathir pula, kata Tun Mahathir nak jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir nak buat parti politik. Tak ada. Saya nak bagi warning juga ni kepada geng-geng Bersatu khususnya lah. Sebab saya dah beberapa kali dah explain kadang-kadang kan, tapi tak faham. Sebab ni dia punca sebab ni lah. Dia punca ni kecil je. Punca sebab yang ini kononnya bawa payung besar, tapi dalam masa yang sama dia pergi balon pula presiden parti orang lain. Kan musibat tu. Engkau kalau nak bawa payung besar Melayu, bawa agenda yang Tun Mahathir bawa, engkau bawa lah. Ini engkau bawa, lepas tu kau balon presiden parti tu, kau suruh yang ni letak jawatan lah, apa semualah. Kepala otak kau. So, ini satu kelompok lah. Lepas tu bagi tahu Anwar ni kita boleh bagi dia peluang. Satu kelompok lagi ni, geng-geng Perikatan Nasional ni, khususnya Bersatu ni. Tun Mahathir buat payung besar Melayu ni, nak satukan orang Melayu. Aku berulang kali dah aku cakap ni. Bukan nak buat gagasan untuk buat parti baru ke blok baru ke, tak ada. Dan aku nak bagi tahu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tak layak kalau nak satukan orang Melayu. Kena faham betul-betul. Tuan Guru Haji Hadi pun tak layak kalau nak satukan Melayu sekarang ni. Yang layak Mahathir Mohamad sebab dia dah 100 tahun. Jadi kena faham kat situ. Bukanlah nak memperkecilkan Tuan Guru Haji Hadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi kat situ kau dah nampak dah tak boleh. Jadi sekarang ini kita nak satukan semua ni, nak selamatkan negara ni. Ni bukan pasal parti. Fahamkan betul-betul. Hentikanlah cerita kata dia ni Tun Mahathir semua nak buat M Block lah, nak buat parti baru. Tak ada parti.